Bukan buat muncul raya. Alamak. Lari. Saya nak sebut bahawa yang kami yang tua-tua dan berumur ini, saya rasa tenteram kerana maksudnya kalau ada apa-apa yang berlaku dalam negara ini, insya-Allah bila kita tengok yang muda-muda ini, pangkat anak saya sebenarnya. Ini yang muda-muda ini, insya-Allah apa pun yang berlaku dalam Malaysia, insya-Allah akan ada orang yang akan terus bersuara. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan perhimpunan pada hari ini. Terima kasih kepada penganjur-penganjur anak-anak muda yang ada di atas. Terima kasih kepada pihak berkuasa, pihak polis yang telah membantu. Terima kasih kepada pihak media dan juga media-media daripada rakyat biasa yang walaupun pada hari ini yang hadir dalam 1,000 orang di depan kita, saya yakin mesej saudara-saudari akan sampai kepada jutaan rakyat Malaysia. Ada orang kata ini usaha kita bersama, dia berayawan. Tapi sebenarnya saya boleh sebut kami yang tua-tua, yang ahli parlimen, yang pimpinan-pimpinan politik, ini bukan usaha kami, ini adalah usaha anak-anak muda generasi yang ada. Dan kami hanyalah di sini untuk membantu dan memberi sokongan moral supaya saudara-saudari akan terus bergerak walau apa pun isu yang akan datang selepas ini. Baik. Sejak isu Nasri Azam Baki keluar, kemudian disambung dengan pendedahan mafia korporat, kemudian disambung pula dengan perkara-perkara yang kita terkejut soal perebutan NextG. Dan lepas satu demi satu, kita dengar sejak 2-3 bulan yang lepas, ada banyak perkembangan dalam negara kita. Termasuklah pagi ini, screen guys, tap screen please. Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan telah mengumumkan Azam Baki tidak lagi akan jadi ketua Pesuruhjaya SPRM dan akan ada KP SPRM baru. Zaib. Saudara-saudari, kita hidup dalam negara yang sistemnya begini. Maknanya yang ada kuasa, ada wang yang berada di atas, mereka ada peraturan dan undang-undang yang lain daripada rakyat yang biasa. Masa saya berada di depan saudara-saudari, saya pun tak faham sangat. Tapi Allah bagi peluang kepada saya dalam 2 tahun setengah berada dan melihat sendiri. Masyarakat kita, sistem kuasa yang ada dalam negara kita, ini aku tak on ni. Mana ada tak on lagi, sistem belakang. Apa on kamera pula? Apalah Wadi? Apalah Wadi buat on kamera? Satu sistem negara yang mana yang ada kuasa, ada wang, mereka ada peraturan yang lain daripada rakyat biasa. Saya nampak sendiri dari dekat, kalau dalam kerajaan, walaupun semasa kita di luar, semasa kita sama-sama berdemonstrasi macam adik kakak hari ini, bila kita masuk kerajaan, tiba-tiba kita ada satu budaya baru. Tak apalah, ni kan kawan-kawan kita. Kawan kita pula. Sebelum ini kita kata kita nak tukar bila masuk, kerana kita tahu sekarang budaya kita, siapa yang ada wang, siapa yang ada kuasa, dia boleh jadi kawan kepada sesiapa sahaja yang ada di atas. Bila kita cakap benda tu tak boleh, kita kena ubah, dalaman akan kata bahawa kau ingat kau seorang saja baik, kau ingat kau seorang saja je bersih, kau ingat kau seorang saja lawan rasuah. Kami pun lawan rasuah juga, tapi kami nak best friend dengan tycoon. Bila kita kata tak apalah, aku tak nak terlibat, maka aku nak bersuara daripada luar, saudara-saudari
hasil risiko kesan apabila orang yang pernah ada kuasa bersuara di luar. Seluruh sistem akan digunakan untuk menekan dan menutup mulut dia. 28 tahun yang lalu Anwar Ibrahim, selepas ini akan ada lagi dan akan ada lagi. Sebab itu kita kata hari ini kita berkumpul Tap screen guys. Ini live daripada Jalan Tunku Rahman. Daripada Amanah pun ada, daripada DAP pun ada, daripada Muda pun ada, daripada Bersatu pun ada, ada. Daripada PAS pun ada, daripada PSM ada, daripada parti yang belum didaftarkan pun ada. Ini tak ada kena-mena siapa-siapa nak turun-turun lah. Kerana sekarang kita yang tua muda semua tahu bahawa dalam negara kita, kita boleh berbeza pandangan mengenai apa-apa. Kita boleh berbeza pandangan mengenai dasar polisi. Tak suka saya, tak suka orang tu ikut, suka. Itu semua hak masing-masing. Tapi ada beberapa perkara yang kita tidak boleh berbeza pandangan. Satu, kalau isu rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, ini bukan isu ahli politik, ini isu masyarakat, isu rakyat. Kerana kalau kita benarkan rasuah, maknanya kita benarkan wang boleh membeli apa-apa saja. Kalau kita rakyat biasa, kalau wang boleh beli apa-apa saja dalam sistem kita, apa harapan kita untuk dibela oleh sistem yang ada? Kita tengok macam mana dalam kes mafia korporat. Saya bukan kawan siapa-siapa, saya tak peduli pun siapa-siapa. Yang saya bimbang, kalau institusi yang sepatutnya membela orang yang paling lemah, kalau orang yang kaya macam mangsa-mangsa mafia korporat ini pun, bila dia jadi mangsa, dia tak boleh buat apa-apa. Walaupun dia ada wang, walaupun dia orang kaya, tapi oleh kerana ada lagi lintah darat yang lebih Ceplos Walanon, jom masuk. Tap screen. Ceplos Walanon, masuk. Tap screen. Sebab itu, antara kita semua rakyat Malaysia, kita nak berbeza pandangan boleh. Tapi kalau isu rasuah, penyelewengan kuasa, kalau yang ditekan itu rakyat biasa. Terima kasih Ceplos Walanon. Tap screen. Terima kasih Ceplos Walanon, masuk ke dalam. Tap screen. Terima kasih Ceplos Walanon. Cukup kuat bahawa sekurang-kurangnya mesti ada satu siasatan bebas RCI untuk kita get to the bottom of SPRM and corporate mafia. Betul? Kita boleh beza pandangan, tapi kita tak boleh matikan naluri kita sebagai manusia. Tidak kira kamu Melayu, Cina, India, apa agama kita. Naluri kita, kita nak bela orang yang lemah dan orang yang betul. Kalau sistem itu tidak boleh berlaku adil, maka wajib untuk kita bersuara macam hari ini secara. Kita boleh bezakan pandangan kita, tapi akhirnya kita tak boleh matikan suara rakyat yang mulanya hanya beberapa anak kecil, tak adalah kecil. Razlan YB Rafizi dah bersuara dari dalam, tapi masa tu dia menteri. Okey. Suara ini tidak akan hilang selagi isu-isu yang ditimbulkan itu tidak ditangani. Jadi, sebagai memegang janji saya kepada pihak polis, kita nak duduk begini. Pada hari ini saya sedari, semua yang habis, semua yang menonton, saya, kawan-kawan yang tua-tua semua ni, kepada yang muda-muda, saya nak ajak saudara-saudari semua kita berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada yang muda-muda yang ada pada hari ini dan semua yang menonton. Boleh? Boleh. Kita berjanji bahawa selagi anak-anak muda bersuara mempersoalkan
akan terus turun menyokong kamu. Boleh? Saya sebut, saya lagi sambut, kita janji. Boleh? Kita janji. Kita juga janji bahawa jangan ikut semua. Saya sebut kita janji kau lah. Kau tak panjang ceramahnya. Kita juga janji bahawa selagi tidak ada siasatan bebas Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat dakwaan mengenai mafia korporat dan persengkukulan SPRM, kita akan terus tuntut sampai ada RCI. Kita janji. Kita janji bahawa kita akan terus tekan sehingga kerajaan Dato' Seri Anwar Ibrahim mewartakan siasatan jawatan kuasa KSN mengenai pemilikan saham Tan Sri Azam Baki. Kita janji. Kita janji bahawa kita akan terus tuntut dan sokong yang muda-muda supaya SPRM selepas ini lantikannya dibawa melalui proses parlimen. Kita janji. Jadi dengan itu habislah majlis raya pada hari ini. Kalau nak kutip hari raya boleh pergi jumpa dengan saudara Al-Ramanan. Alamak, kat mana tiba? Saya juga berharap dan gunakan pada hari ini. Sehingga sekarang saya masih lagi menunggu saudara Al-Ramanan untuk saman saya mengenai saya sebut, saya bagi sambut mana saman boleh? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Sebabnya saudara-saudari, kes Al-Ramanan, tuduhan yang dibuat terbuka menunjukkan bagaimana bobrok dan rosaknya sistem SPRM. Sudah ada tuduhan, sudah ada pengakuan, sampai sekarang tidak ada satu siasatan pun terhadap Al-Ramanan. Jadi kita tambah satu lagi janji, kita akan terus tekan sehingga Ramanan ditangkap SPRM. Kita janji. Tangkap Ramanan. Terima kasih beri tepukan kepada Presiden Mandiri, adik-adik, semua parti-parti yang terlibat. Tepukan kepada pihak berkuasa Abang-Abang Polis. Tepukan kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam Baki. Azam Baki. Siasat. Azam Baki. Azam Baki. Azam Baki. Azam Baki. Telah turun. Siasat. Azam Baki. Azam Baki. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Raya Haji. Okey, sekian.